saya akan katakan di mana sekalipun ialah salat. Terutama kepada rakan-rakan, kepada para penonton, di kalangan anak-anak muda, di kalangan masyarakat yang berbagai rencam latar belakang kan. Dengan kesibukan 2026 ini, bermacam-macam salat. Dan nanti kita akan lihat daripada salat itu bagaimana ia menjadi satu tempat yang healing lah, untuk heal ourselves. Allah salat. Bagaimana seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhan dia. Dan ia mendirikan salat ini, dan konsepnya adalah bukan sahaja ia satu kewajipan. Kalau sebagai seorang hamba kepada Tuhannya dan dia perlu untuk salat kerana apa? Engkau hamba. Hamba ataupun dah diberikan sesuatu dan kemudian dia kena laksanakan tugas tersebut, Allah letak lagi ke atas lagi. Allah bagikan pahala, Allah ampunkan dosa, Allah berikan darjat yang tinggi, dan Allah menjadikan seseorang itu tenang dengan salat. Dan kemudian, saya salat tapi tak tenang. Kebanyakan orang salat kerana ia menganggap ia ritual. Ia bukan satu ibadah, hubungan dia dengan Tuhan. Ketika dia salat, dia membaca suratul Fatihah, itu adalah permintaan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. 3 ayat awal itu adalah sesuatu yang berbentuk apa? Berbentuk pengiktirafan, pemujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku sembah, kepada engkau aku nak mohon pertolongan. Ni nak masuk ni. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka salat ini adalah sesuatu yang saya tak boleh cakap begini dan kemudian tiba-tiba muncul dalam hati seseorang, aku nak rajin. Dah. Ia perlu untuk berada dalam jiwa sahabat-sahabat kita yang mendengar ini, para penonton kita, kaum muslimin semua, lelaki ataupun wanita. Anda sesibuk mana sekalipun, anda semalas mana sekalipun, anda kena tahu bahawa penghujung semua ini akan berakhir.